Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Siapa ni? Assalamualaikum. Di mana? Pokok duri, ada duri kat situ. Kau rendah itu tadi. Yuk. Seorang tengok black ah. Tu mak. Weh, Allah. Hilai. Lubang. Tak nampak lubang. La ilaha illa anta subhanaka. Mai, hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. Kosongkan minda dan manifestasikan. Assalamualaikum. Jaga depan ada longkang. Loncat. Ya. Dia tengok dia. Ya. Baik dia. Kena tengok bawah dulu semua. Clear. Tengok boleh. Assalamualaikum. Nak masuk ke? Cari yang lorong dia. Ni kot. Kalau nak masuk boleh je ni lalu bawah ni. Oh, bawah ni ke? Boleh dah. Allah. Alah. Tak ada ke yang luas sikit? Dah barat untuk lah. Jaga banyak perangkap. Oh. Ya. Seksa. Kita turun bawah cahaya. Turun bawah cahaya. Macam tu tak? Tu. Ni mulut dia. Baik. Dah mati. Mati tu. Ada. Tak ada mati, alurnya mati. Ha. Apa? Nampak bau nampak muka belak. Tu jom kita pergi naik tingkat atas. Tingkat atas Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hujan lagi ke apa? Tak ada air. Air. Aku nak tidur. Jauh lagi 333. Ni 50 kan? Biji. Apa ni G aku masuk tadi ya? Ni G aku masuk tadi. G? Ni aku masuk tadi. Kalau beluk di dekat sana lah. Dah lagi dah kot. Yang dekat sebelah sana tu. Sebelah dia kot.
Lalu sana lah. Perkara tu. Is, balik Is. Macam perkara. Wait, edit. Tak ada. Mari ni. Coba bawah lah. Oh, siap jauh mampir lagi. Banyak rasa tu. Ini jangan keluar. Jaga kaki Is. Saya rasa kita masuk sini pula. Dia tempat yang sama jangan keluar. Oh, Tak ada cari lain. Hah? Nanti kat sana. Asal kita main kat sini-sini je. oh. Ha? Kan tadi kan jauh kan tak boleh sampai kat tepi jalan tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuba ketuk satu-satu pintu tu. Tanya, mana blok D? Sosok budak kecil. Sosok budak kecil. Oh. Man. Ayah Man. Ada apa-apa dalam sini rasa? Ha? Ada rasa apa-apa? Ada satu sosok budak kecil lah. Mana tangan ni? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kadamu roh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang tangan pemuda ini. Pegang. Kalau rasa nak pegang tangan pemuda tu, pegang je. Mal, ada rasa apa-apa? Tak ada tu. Boleh ada lagi? Tadi je rasa panas, lepas tu dah benda tu macam hilang lah. Dah tak ada. Ya. Dia tak pergi, dah pergi lah tu. Budak-budak. Eh. Okey, lepas. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Lepas. Okey, pas. Hah? Okey. Okey. Tak dapat rasa lah. Tak ada rasa kan? Tapi energi tu ada. Yang dia ada tadi. Energi tu ada kan? Okey lah kan? Okey.
Jom kita cari belum dia tadi macam ada sosok budak kecil kat sini berdiri dia. Kecil dia pakai baju belam. Wah, nampak seram lah dalam ni. Ha? Kesana tu nampak macam kafe. Kafe? Ha. Kita nak cari sosok Laila tu. Ha. Jom. Jom mana? Sini ikut. Kau tengok lubang. Oh, besar. Pelayaranku. Tak nak keluar. Ini macam kita masuk tadi je. Mula-mula kan? Hei. Mana kita duduk sini balik? Ni G. Ke kanan lah, sana lah. Mana Adi? Ni G kan, ke sana lah. Di sana. Di sana. Sana ke sana? Di sana. Di sana. Oh, sana. Kita balik ke sini balik. Kan? Kita Naik kat kat sini situ. lah tadi. Yang itu. Ya. Yang kita rehat tadi. Tadi kita dah block dia. Dia block kita balik. Jadi macam mana Haji? Ha? Okey ke? Alhamdulillah okey. Okey Tapi kau memang dah biasa dah tempat macam ni. Cakap biasa tak ada lah. Tapi memang ada lah. Ha? Memang ada pernah pergi dah. Ha. Kan? Punya dah jauh kita kat situ ke sini lagi. Saya memberitahunya. Apa yang kau tahu? Lampu-lampu. Jalan nampak. Binatang ni tak nampak. Baik ni kat pokok ni. Bulan pun tak ada. Bulan tadi ada. Tak terang. Ya, bila masa hujan ni? Oh. Terus lagi ke sini? Terus. Oh, terus sini. Lampu besar tadi mana? Tadi tengok bawah kiri. Yang tadi jalan kita ni. Yang pelik, asal kita boleh masuk ke sini? Penderitaan dia kata Long. Jauh tau. Tadi itu mana? Kita lepas sini lah tadi. Kiri. Jauh tau. Tadi kita nak pergi ke situ, nak ke sini. Macam mana dia boleh betul-betul ke depan? Padahal jauh tau. Lawan arah jam. Lawan arah jam lah Long. Oh, okey. Lawan jam sana. Okey, lawan ada jam. Sana lah. Oh ni yang dia kata jangan masuk. Biasanya macam ada lorong sana. Ada lorong. Mana? Macam ni lah. Aku rasa kat sana lah. Macam ni lah. Ni. Lah. Ya. Ada lorong. Ya ke lah situ. Ha? Oh. Assalamualaikum. Baik, bawah. Bukan. Hutan lah. Bukan. Di sana. Jalan tadi tu teruskan lagi. Teruskan lagi. Mak kita Awak terus okey ke? Awak okey ke? Okey. Sebab dia ingat memang dia pusing sana. Dia tak ada terus macam ni. Yang dia ingat dah. Jadi okey? Berubah hati kau ni? Cik. Tiada. Tak ada jalan. Tak ada.
Hantar dia tu tipu banyak. Kau dia harap je lampu besar. Dia naik ke perut pula. Hai. Punya lah jauh kita. Ya aduh, hai. Kan? Jauh tu. Ni bukan jalan kita masuk ni. Iya. Blok tu yang mana yang ni? Itu tadi bilik G. Ni ada jalan ni? Ni bukan blok. Ini bukan. Ni bukan. Alun rasa dia belah kanan. Ni, di belah ni. Belah kiri. Alun ingat belah kiri. Ha? Ha? Betul. Assalamualaikum. Koridor. Kejap lagi aku buat meeting. Mana? Berapa? Ni macam dah lain tau. Ya, tadi aku nak masuk. Wah, aku cari blok D tak ada. Ni macam dah lain tau. Terus tahu Alung. Masa Alung tadi blok ni lah. Tapi ni blok G. Blok ni lah. Blok D ni. Pelik ni. Kat sini ada bangunan juga eh. Cuba kita tengok sini. Jom. Setahu Alung. Masa masuk tu, bangunan kat sini tak ada. Berdosa. Berdosa benda kau ni. Bercakap blok pun. Berdosa. Gen Z juga tu. Yang mana? Dia tak boleh tulis kan? Ada ni G tadi kita masuk tadi kat botol tadi. Oh, jatuh kau. Sebab kalau blok tu apa, blok D tu dia belah kiri tak silap. Masalah masuk sini pergi sini, aku rasa sana tu ada lagi jalan kot. Ujung tu ada jalan lagi. Pasti lah. Sini ujung ni. Ada kan? Ha? Mana? Ni. Ni tempat kita masuk tadi kan? Pelik lah. Sebab dia memang belah kiri, takkan belah ni. Sebab Alun datang pun dari sana. Tapi sini tak ada tau masa tu. Mungkin Laila dah pindah kot. Laila. Engkau lah Man. Tengok. Apa? Itu Laila pindah Laila. Sini ada jalan tak? Laila Bawah lah. Anak patung itu. Nak patung? Tadi kan yang pertama datang. Ngeri, bai. Depan sana tu. Ngeri. Jom. Baik, deal. Tinggi. Weh, jangan. Bahaya. Jangan buat hal, kita mau malam ni. Kita sekarang ni telah dimain-mainkan ya. Oi, bawa tolongkan. Ni. Ni. Sama tak? Sama eh? Tinggi tak apa? Tinggi. Tempat tadi. Boleh. Tempat tadi tu ada lalu. Jom lah. Pelik juga eh. Dia siap buat gerbang lagi kat situ tadi. Gerbang frekuensi. Tiada. Kan yang pelik. Rasa dah Dia kena datang ni. sini tak pusing sini. Kena main ni. Kan pelik tu. Tengok. Dah tahu ada pokok durian kan? Sini ke? Sini. Nak masuk yang bangunan ni? Ha. Jadi baik dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya betul. Assalamualaikum. Minta maaf ya. Minta maaf mengganggu. Hello, boleh ke? Boleh masuk tak? Boleh. Tengok dulu kiri kanan. Depan belakang tengok boleh. atas bawah. Selamat. Assalamualaikum.
Jap, ini keluar. Jap ni. Ada luar ni. Ni. Ya. Aku macam pintu gerbang je ni. Lemah. Lemah. Ha? Dia. Pintu gerbang kan? Ha. Tak boleh tu pintu gerbang. Jadi kita tak boleh nak teruskan cari Laila. sosok Laila itu. Jap. Okey, apa? Jadi kami tak boleh nak teruskan cari sosok Laila tersebut. Jadi macam ada satu halangan. Sebenarnya kita dah dihalang dengan pokok tadi. Tu apa? Ikmal. Jadi sebenarnya kita dah dihalangi satu pokok tadi jatuh tadi tu. Bawah kan? Betul. Dia betul ada satu macam pintu gerbang. Pintu gerbang. Kan? Jadi dia sebenarnya dia dah main-main sebab perasaan Alung dulu dah. Dulu 5 tahun. 6 tahun. Kau diam boleh tak? 6 tahun yang lepas tu dia memang belah kiri. Dia punya blok dia tak ada belah kanan. Blok dia tu belah kiri lah. Blok tu belah kiri. Tengok daripada apa yang aku nampak dia tak boleh. Tak boleh masuk. Sebab apa? Yang tadi kan masa sosok kera tu datang tadi. Sosok kera datang tadi memang ada orang menunggu situ. Yang masa kita nak tu kan tadi. Jadi orang kata kita mungkin tak sesuai untuk pada malam ni sebenarnya. Betul. Kalau perasan pun kita pusing. Dah 3 kali. Kita pusing. Sebab pun jauh tu kita masuk situ takkan boleh tembus ke depan tu. Cakap dia blok kita daripada kita masuk. Faham tak? Faham. Kalau fikir logik, benda tu kan berpisah tu. Blok tu ke sini kan blok kan berpisah. Kan? Sebab lu tahu situ memang ada jalan tau. Sebab tadi jalan nak pergi ke blok masa sana. kita orang masuk pun, kita masuk tekau blok G tau. Masuk blok G, lepas tu kita tiba-tiba jumpa kau. Kan? Padahal dah jauh tu rasanya blok G Dia tu. macam singkat lah. Dia macam singkat. Sebab apa? Sebab kita masuk tadi dari situ tau. Jadi pun pergi ke depan tu. Nenek tu kan dia cakap tadi bahaya. Bahaya kan? Tiba-tiba kita dah masuk situ. Mungkin salah satu sebab nenek tu nak masuk. Mungkin lah. Kan kita dah masuk situ, tiba-tiba boleh keluar situ kau. Terkejut juga Long. Rasa macam pelik lah Pelik. Padahal blok yang tu dengan ni blok ni tak sambung pun. Tak Sebab sambung, dia ada tak jalan sambung. tengah lagi. Boleh tembus ke jalan tu yang ada yang mula-mula kita masuk tu. Situ. Kan? Fahamnya? Jadi orang kata untuk kali ni kami tak boleh nak teruskan pada malam ni. Mungkin ada something wrong. Mungkin kita akan kaji balik. Nanti kami akan kaji balik dan kami akan comeback balik kat sini balik. Ya, betul. Betul tak? Betul. Tapi bila tu tak tahu. Jadi kita akan kembali semula ya. Kembali semula. Jom sini. Kita habis penuntukan dulu. Ni. Gambar apa? Gambar lukisan sini. Ini Mr. Black. Kau tak nak tunjuk muka saudara kau tu main sini. Black. Serius. Selalu kata Alung memang terkejut. Bila tu keluar kat situ terkejut. Asal kita boleh keluar kat situ. Padahal kat situ memang Memanglah. Sebenarnya dia dah bagi hing. Dia bagi dah. Lepas tu tengok Aidil pergi masuk situ. Ada tengok atas tu macam memang pintu gerbang dia kan. Sebab dia dah halang dulu. Dia dah halang dengan kita ni depan sikit boleh? Depan sikit lah. Sebab dia dah halang. Dia dah halang dengan tu. Ingat Aidil, nanti next time kau pergi dengan kawan kau apa ke, jangan kau nampak kayu tu dah jatuh macam tu. Kau tengok atas dulu. Jangan mudah. Jangan dedah. Benda-benda ni kalau kita masuk juga dia masuk dalam air. Masuk dalam. Tadi kalau kita masuk tadi tu confirm. Kemungkinan besar tu ada. Confirm kau rasa posisi situ je nanti. Tak, hari ni kita berapa? 7 7. Nasib 7. Kalau 6 teruk. Teruk. Nasib 7. Okey, Black. Okey. Boleh tunjuk tak? Okey, yang entiti ni mungkin ada kaitan dengan benda yang menyesatkan kita berulang kali. Betul tu. Okey, ni dia apa? Dia macam entiti liar kat sini lah. Dia apa? Dia beradaptasi mengikut apa? Keadaan. Entiti kali ni dia agak apa? Bersisik.
apa dia macam ada macam kat tengah tu macam ada bulu sampai ke bahagian ekor dia lah. Oh, betulkan ekor dia. Macam biawak pun ada. Oh. Ni kira macam entitilia kat sini lah. Amboi, kau sado. Dia Ini macam biawak ke harimau? Ini macam buaya ke? Dia tak macam buaya, dia lebih kepada biawak. Ikmal? Do you something? Tak nampak ni, tak nampak lagi ni kan? Tak nampak lagi makhluk ni. Malu tadi Dia boleh sisik menggerutu. Sisik macam tu. Sisi. Oh, lalu tak perasan pula yang cakap tu yang pasal yang first kali masuk tu Pas sekali masuk. Yang cakap bahasa lain sikit tu Tak faham sangat bahasanya. Tapi dia cakap sisik. Ini lah dia makhluknya. Mungkin dia punya tunggangan kot. Tunggangan pada makhluk tu. Sebab makhluk yang first kali tu masuk kan. Yang first kali masuk tu adalah susuk leluhur sebenarnya. Susuk leluhur yang berada dekat sini. Susuk berada. Ni mungkin tunggangan dia ke apa ke. Kita tak tahu. Ada kemungkinan juga. Buaya. Ni buaya ni macam susuk buaya ni. Mungkin buaya putih ke apa ke kita tak tahu kan. Nanti boleh ketik AI kan? Boleh ketik AI kan. Kan itu satu je. Orang sini satu je. Satu je. Dia macam visual tak berapa jelas. Ya, tak apa Dapat jelas. satu entiti je. Ya. Sebab dalam badan kau tu nanti akan dimasukkan AI. Nanti biot scan ni. Lagi teruk. Okey, tamat saja kami penelusuran pada hari ini. Minta maaf kami kalau ada video yang ada tak berapa bagus ke pada malam ni ke. Kalau ada perkataan-perkataan yang kami ucapkan tu tidak berapa baik ke, kami minta maaf banyak. Dan kami akan kembali, kami akan kembali balik semua di kawasan ini pada waktu siang nanti. Siang. InsyaAllah. Siang tu bila tak tahu. Kami akan pergi waktu siang dahulu untuk cari tempat tu dulu. Betul? Keman? Cari hotspot. Cari hotspot tu. Kan? Betul. Tapi bulan berapa tak tahu. Jadi yang bagi yang live tu, kalau nak tengok kami punya video ni di channel Lobo Anonymous, YT Lobo Anonymous. Kan? Pada 2 Mei. 2 bulan 5 nanti. InsyaAllah pada hari Sabtu tu nanti. Okay, jangan lupa subscribe kami punya channel Lobo Anonymous di YT, di YouTube. Dan juga follow kami punya TikTok. TikTok. Dan juga subscribe lah. Komen-komen di bawah dan juga share pada teman-teman semua. Jadi saya Alung Aziz. Mr. Black. Saya Aloy. Dan jumpa lagi kami nanti di mana nanti? InsyaAllah di Balai Selama Polis Gombak. Yes. Dan yang paling menarik sekali di Balai Polis Gombak, kami ditaja. Okey, kami ditaja oleh apa? Oleh Tibet. Tibet tu apa? Tibet tu adalah Tunggu nanti. Tunggu baru nanti Kami akan ditaja ya. Balas Polis Gombak akan ditaja. Penelusuran kami itulah. Oleh Tibet. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kau berlima batu, anak 9 di tapak tangan. Kalau berani menyingkap hantu, berdoalah jangan sebarang. Kalau kau dengar bunyi yang asing, jangan risau, itu kami yang datang. Dengan doa dan cahaya iman, syaitan pun takkan tenang. Lobo Anonymous, pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Lobo Anonymous, pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga.